Ini situasi satu. Katakanlah you beli kereta secara cash. Dia kena tengok juga you beli kereta apa. Kalau you beli kereta first hand ataupun you beli kereta second hand. Kalau first hand, dia ada rule 150k. Kalau you beli kereta di bawah harga 150,000, you punya qualifying expenditure adalah sebanyak 100k. Apa benda qualifying expenditure ni? Qualifying expenditure ni adalah jumlah tax yang you boleh tolak. Contohnya tax you 200,000 contoh. You maksimum untuk kereta yang macam ni you boleh tolak 100k. So you just bayar tax berdasarkan pendapatan you 100k lagi saja. 200k tolak 100k kan. Ini apa maksud qualifying expenditure? Adalah berapa banyak tax yang you boleh tolak. So kalau you beli kereta bawah 150k, dia punya qualifying expenditure 100k. Kalau you beli kereta atas 150k, you boleh tolak tax sebanyak 50,000 sahaja. Tapi dia bergantung pada harga kereta. Contohnya kalau you beli kereta harga 150k, harga kereta you 130,000, you boleh tolak tax sebanyak 100,000 sahaja. Tapi kalau kereta you berharga 97,000, you boleh tolak tax sebanyak 97,000 saja. Dia bergantung pada harga kereta. Kalau kereta tu di atas fasa 100,000 hingga 150,000, jumlah tax maksimum yang you boleh tolak adalah sebanyak 100,000. So ini adalah ceritanya kalau you beli new car.